Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum. Sekali lagi, alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa bil haqq yudhhiru din kullih wa kafa billahi syahida. Insyaallah pada hari ini kita akan meneruskan kuliah kita bertajuk tentang fiqh Islami 1 fiqh Islami 1. Okey, kita berada dalam tajuk khadonah dan penyusuan. Sebenarnya rentetan daripada konflik kemudian pemburuan perkahwinan, maka kita akan belajar tentang khadonah dan penyusuan sebagai nilai tambah. Biasanya ini akan menambahkan, sebenarnya minggu ke-7 kita, dan selepas naik ni dah kita bab lain. Bab perkahwinan ni minggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai khadonah. Dan kesemuanya itu adalah berkaitan dengan perkahwinan. Naik saja sampai sini habis. Kita akan tajuk fiqh yang lain. Dan habis saja kelas ini, sudah rujuk pada e-learning masing-masing. Ada satu dalam pukul 5 nanti atau pukul 6 nanti. Sila rujuk e-learning berkaitan tentang ujian yang pernah dilakukan. So kita akan bercuti pada minggu depan. 2 minggu lagi kita akan bertemu lagi secara atas talian. So minggu ni kita sudah online saja. Baik. Apa itu hadanah? Hadanah ialah hak penjagaan anak. Definisinya ialah hadanah berasal dari perkataan Arab hadana, bermaksud mendakap, memelihara dan menjaga. Dan istilah fiqh, hadanah ialah menjaga, mendidik, melindungi dan membesarkan anak kecil yang belum mampu mengurus diri. So dalam konteks pada hari ini ialah dia merujuk kepada bila berlaku perceraian lah kan. Namun jadi cerai mati, cerai hidup lah, sama ada mungkin bapa dia meninggal, mak ada paralyzed ke sebab kemalangan, atuk dia jaga. Atuk mana yang nak jaga? Ataupun kalau kedua-dua meninggal, suami isteri, anak siapa nak jaga? Atuk perempuan atau atuk lelaki, atau siapa yang pernah berkelayakan. Ataupun perceraian hidup, itu bercerai, so siapa, mak ke bapa boleh jaga. So, ada beberapa perkara yang kita akan bincangkan selepas ini. Tujuannya ialah memastikan kebajikan, keselamatan dan didikan anak yang dijaga. Memberi ruang kepada penjaga utama ini, ibu, memainkan peranan perkembangan awal anak. Sebenarnya ibu adalah orang yang paling utama dia diberikan hak penjagaan, terutama bagi anak yang bawah 7 tahun lah. Kerana perkembangan itu diberikan ibu. Tapi kalau ibu tu ada masalah, cabaran dan sebagainya, maka pihak mahkamah boleh membuat keputusan yang lain berdasarkan kepentingan, kebajikan, keselamatan dan pendidikan anak. Dan bapa perlu bayar nafkah anak lah, bagi pada ibu untuk bayar nafkah anak, iuran anak, kebajikan, makan, minum, pakaian. Semua kasih sayang tu daripada mak lah. Nah ini, sebab itu kalau di negara barat di dark age zaman gelap dulu, kalau ada yang tak ada anak yatim terutamanya lah, biasanya rumah anak yatim lah dalam konteks yang barat, tapi lebih kepada untuk menjadi, dia latih budak ni yang tak ada kurang kasih sayang ini untuk menjadi pembunuh upahan, bahkan the night temple dulu lah. Tapi di dalam konteks Malaysia Islam ni, rumah yatim ini lebih kepada penjaga kebajikan, keselamatan, didikan juga. Itu atau orang lain. So dalam Islam, konsep sebenarnya ialah kalau ada berlaku kematian, yang jaga ialah pakcik-makcik. Sebab dia perlukan kasih sayang keluarga. Rumah anak yatim ni sebenarnya kita jelmaan daripada barat tadilah, kita Malaysia rumah anak yatim. Sebenarnya tidak ada konsep anak rumah anak yatim dalam Islam ni, di mana kita memberikan pakcik-makcik yang jaga. Jadi itu sebenarnya kalau ada lah, kalau tak ada baru rumah yatim itu yang betul-betul dipantau lah untuk mengelakkan berlakunya penyelewengan. Okay, baik. Syarat-syarat khadanah mestilah satu, beragama Islam. Jika anak itu Islam, yang jaga mesti mak bapak Islam. Kalau perceraiannya yang menyebabkan murtad, contohnya bila berlakunya seorang masuk Islam, bapak masuk Islam, mak tak masuk Islam. So oleh kerana anak itu dah Islam, maka hak penjagaan adalah kepada bapa dia Islam. Tapi kalau itu lain, tapi kalau berlaku, sebab itu dalam Malaysia dia ada undang-undang tambahan. Katalah dia ni bukan Islam, suami isteri bukan Islam. Anak-anak otomatik bukan Islam. Tak boleh suami dia masuk Islam. Kan? So anak nak bagi kat siapa? Kalau dalam undang-undang sivil, anak tu kepada mak dia lah.
Sebab anak-anak itu belum cukup umur untuk ikut agama bapa dia. Agama bapa mak dia pun ada agama. Sebab ini kalau dalam suasana suami isteri Islam, suami isteri bukan Islam, salah seorang masuk Islam. Salah seorang masuk Islam. Tapi dalam dalam ada sivil biasanya bagi bermak. Kalau mak yang masuk Islam, biasa anak akan bermak. Tapi mak tak boleh paksa anak masuk Islam. Hak penjagaan kepada mak. Sebab dia belum cukup umur. Begitu juga bapa. Bila bapa masuk Islam, mak mak masih lagi agama asal, anak-anak ikut agama asal keluarga tu. Jadi bapa tu dia tidak boleh dalam undang-undang sivil. Sebab dia kalau nak undang-undang syariah pula, katakan bapa dia Islam dia menuntut syariat. Jadi dia akan tertakluk dengan perlembagaan negara kita. Cabarannya sekarang perlembagaan negara. Sebab itu kalau dari sudut keluarga, kalau memang keluarga Islam, suami isteri seorang murtad, anak akan ikut agama, ikut sebab agama asal keluarga itulah agama Islam. Dan anak ikut bapa atau mak yang masih kekal Islam lah. Jadi itu sebab, tapi kepada ini kita cerita mahkamah syariah, so ada Islam. Yang saya cakap awal tadi ialah itu mahkamah sivil sebab kedua-duanya adalah bukan beragama Islam. Mahkamah adalah mahkamah sivil. Salah seorang masuk Islam, dia boleh menuntut hak dia di jabatan agama melalui mahkamah syariah. Tetapi oleh kerana keluarga ni asalnya adalah bukan Islam, maka untuk anak dan isteri dia di luar bidang kuasa mahkamah syariah. Cuma kalau bapa masuk Islam, biasa anak dia kena ikut agama bapa. Tapi cabarannya sekarang ialah undang-undang yang ada di persekutuan itu. Kita ada senarai negeri, senarai persekutuan. Bila bertembung antara dua senarai ini, yang paling tinggi ialah senarai persekutuan. Maka dalam konteks undang-undang, mahkamah sivil tu akan menjadi rujukan utama. Itu cabarannya. Sebab itu pentingnya dalam dakwah. Maka di sini ada kaedah-kaedah lain tambahan lah untuk selesaikan masalah ini. Pentingnya berdakwah kan. Sebab itu kenapa Ustaz Qaradawi menyatakan bila berlakunya macam itu, katakan suami itu masih telah masuk Islam, maka dia tidak dibenarkan keluar dari rumah tu. Dia masih kekal bersama dalam rumah tu untuk membina keluarga tersebut. Semua dia tak boleh bersama dengan isteri dia sebab dia dah terkeluar, dia dah tak boleh, dia dah terpasang nikah sebab berlainan agama. Jadi dia berkebajikan, akhlak, boleh pekerti, maka dia boleh tinggal di rumah. Cuma tak boleh bersama dengan isteri dia dan dia mendidik anak dan keluarga dia. Itu peranan dia supaya anak itu boleh diberi pendidikan. Sebab ada ikhtiar dia nak membawa keluarga dia masuk Islam. Walaupun mungkin wallahu alam kata-kata berjaya, tapi dia telah pun berusaha habis baik. Dia tidak ada berlaku perebutan dekat asrama. Anak di mahkamah, anak itu dapat kasih sayang bapa dia walaupun agama yang berbeza. Itu pentingnya kita memaham. Tapi itu adalah ijtihadiyah lah. Kemudian balik dan berakal. Mana yang jaga dapat tu mesti orang yang dah balik berakal. Katakan berlaku kematian mak bapak, ada kakak dia umur 20 tahun, adik dia kecil 5 bulan tu. Mungkin sebab dah banyak berakal, kakak dia boleh jaga adik dia. Mampu mendidik, makna sihat, mental dan sebagainya. Bermoral baik, tidak berkahwin dengan lelaki asing yang boleh menjaskan anak. Maknanya kalau perempuan, dia berkahwin dengan lelaki yang berisiko akan merosakkan anak tersebut. Atau sebaliknya, katakan bapa dia dapat, tapi bapa dia kahwin dengan perempuan yang berakhlak jahat. Itu juga boleh menjejaskan peluang untuk dapat hadanah. Baik. Utamaan dan urutan penjagaan menurut Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali ialah orang yang paling utama maslahat dia ialah dalam mahkamah syariah, mak mesti dapat dulu. Berlaku pertikaian, kelebihan diutamakan kepada ibu. Di kronologi sebenarnya kalau ibu katakan meninggal tak ada, maka turun nenek sebelah ibu. Nenek sebelah ibu. Katakan nenek sudah meninggal, ketiga nenek sebelah bapa. Nenek sebelah bapa. Oh meninggal juga, barulah bapa dia boleh dapat. Kalau tak meninggal pun katakan ibu ni tak berakhlak baik, nenek tak berakhlak baik, mana terhalang lah untuk melakukan sebuah kemiskinan yang melanda. Maka bapa baru dapat yang keempat. Bapa pun hanyut juga, tak boleh, tak layak meninggal katakan. Adik-beradik perempuan kandung dia jaga. Adik-beradik perempuan kandung. Oh tak ada juga, baru adik-beradik lelaki kandung.
Tak ada juga. Siapa tahu juga masyarakat akan ambil lah. Okay. Tempoh hadanah. Mereka mencapai anak lelaki berumur hingga 7 tahun. Anak perempuan umur hingga umur 9 tahun. Maknanya daripada 0 hingga 7 tahun boleh buat tuntutan. Maknanya mahkamah tentukan dia duduk dengan siapa. Tapi kalau lebih daripada itu, anak diberi pilihan untuk tinggal dengan siapa. Yang bawah 7 tahun bagi lelaki atau perempuan ni, mana mahkamah tentukan siapa tinggal berdasarkan kronologi yang saya sebutkan tadi. Gugurnya hak adonah boleh gugur jika berkahwin dengan lelaki bukan mahram kepada anak. Mana maksudnya bahawa apa ni, penjaga berkahwin. Ni penjaga ni, kalau mak jaga dikahwin, berlakunya persemendaan, maka automatically anak tu dah jadi haram kahwin dengan bapak dia kalau perempuan. Tapi penjaga dia, mungkin nenek dia kemudian jauh, lelaki bukan mahram kepada anak. Contohnya kakak dia kan. Kakak dia jaga. Kakak dia kahwin dengan lelaki. Sudah pastinya kalau kakak dia bersama dengan lelaki tersebut, dia tidak menyebabkan anak tu berlaku persemendaan. Anak jagaan dia tu, dia tetap haram juga lelaki tu dengan aurat dia dan sebagainya. Jadi cabaran lah. Sebab itu adik dia, anak saudara dia kan, adik kepada suami dia, isteri dia, aurat kena jaga juga. Dia tak boleh. Penjaga berpindah jauh tanpa izin. Yang jaga tu yang dapat tu, ataupun yang senarai dari kronologi tu, dia duduk jauh sangat. Atau pergi keluar. Oh, susah, menyusahkan. Penjaganya cuai, tak boleh kepada ke anak. Boleh tergugur. Sampai cuai, sampai budak tu hilang, tak makan, lapar, tak sekolah. Begitu. Murtad juga akan menyebabkan terkeluar, tergugur hak adonah. Okey, kemudian kita masuk sebenarnya penyusuan atau ar-ridha. Dalam definisi ar-ridha iaitu penyusuan bayi. Dalam Islam syarak ialah susu yang masuk ke dalam perut bayi yang berumur kurang daripada 2 tahun melalui mulut dengan tempoh tertentu yang menjadikan hubungan, yang menjadikan jadi mahram baginya. Itu maksud. Okey. Hukum menyusukan bayi wajib bagi ibu yang menyusukan bayi jika tiada orang lain yang mampu. Maknanya sebenarnya kalau kita tak nak susukan, kita nak sengaja-sengaja nak jaga body dan sebagainya, jadi haram. Wajib ibu menyusukan anak. Harus menggajikan ibu susuan jika ibu tidak mampu ataupun ada syarat, dia sakit dan sebagainya. Berdasarkan ayat Al-Quran yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 233, dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun. Haulaini kamilaini. Jadi mereka menyusukan selama 2 tahun. Itu kadar 2 tahun hijrah itu. Kemudian tempoh menyusuan adalah 2 tahun hijrah atau 330 hari. 730 hari. Maka selepas itu tak jadi ya. Maknanya kalau budak tu umur dia 2 tahun menyusu badan orang lain, dia tak jadi mahram lah adik-beradik itu. Dia mesti bawah 7 tahun. Maknanya kalau anak tu dah 3 tahun menyusu perempuan lain, sampai kenyang 50 kali sekalipun, dia tidak jadi keluarga susuan. Hanya kanak-kanak yang 2 tahun ke bawah saja kenyang, dia akan jadi darah daging. Penyusuan menjadikan mahram. Syarat penyusuan menjadikan mahram, pertama, anak kurang daripada 2 tahun. Menyusu 5 kali kenyang, kenyang 2 kali. 5 kali. Jadi automatically adik-beradik pada anak-anak pada perempuan tersebut akan menjadi adik-beradik susuan pada bayi tersebut. Kalau perempuan atau belakang jelintah tak boleh kahwin, haram. Menyusu masuk ke dalam bayi melalui mulut, ataupun sekarang ini boleh juga dia pakai botol susu lah. Susu keluar daripada dara sama ada langsung atau diperah. Pesan penyusuan mahram ialah hubungan susuan menyamai mahram nasab dari segi satu, haram berkahwin, tidak batal wuduk dan boleh melihat aurat perempuan. Itu tak ada beradik. Mana kalau bersentuhan tidak batal wuduk dan memang tak boleh kahwin dengan bila, dan auratnya juga boleh dilihat. Anak perempuan yang disusui haram berkahwin dengan anak lelaki kandung ibu susuan. Itu anak-anak kena cek lah. Sekarang ni pun persatuan orang menyusu bayi itu, dia kena masukkan nama dia ke dalam surat beranak anak yang lahir dan dia menjadi sukarelawan menyusu. Dia lebih dari 5 kali. Kenyang,
Katakan mak dia sakit belum lahir kan, ada hospital ada dalam 1-2 hari tu. Ada nyusu 5 kali kenyang, kenyang katakan, automatically nama mak dia kena letak dalam surat beranak sebagai ibu susuan dan adik-beradik yang lain. Kalau setakat 3 ke 4 kali, tak cukup 5 kali, tak apa. Tak perlu masuk nama. Okey, jadi itu. Jadi saya rasa kelas kita untuk minggu pertama sampai minggu 7, saya akan tinggal rujuk pada uh, minggu ke-7 punya dalam e-learning petang ni dalam pukul 5 pukul 6. Kemudian tengok soalan tersebut dalam download, jadikan Microsoft Word, jawab, type, ganti kepada PDF. Lepas ganti PDF, barulah send dalam link yang diberikan di situ, yang di bahagian menghantar kertas ujian. Tengok minggu ke 15 16 dalam e-learning. Wallahu alam. Tasbih kafarah dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.